Dekat Bukit Putus. Masa tu belum ada jalan baru lagi. Bukit Putus. Bukit Putus ni ramai saya dengar macam-macam tu. Okey. Belum ada jalan baru lagi. Terpaksa lalu ke itu juga. Tak ada alternatif lain dah. Jadi masa dekat Bukit Putus tu, kita dah selalu dah ulang-alik bila syuting kan. Bukan satu production, beberapa production ni kita dah lalu situ, kita dah tahu dah boleh agak dah jalan tu kat mana corner, kat mana straight, kat mana kita dah tahu kan. Tiba-tiba tadi satu malam sebab masa tu nanti ada syuting dekat KL lagi. Lepas tu lepas syuting KL dah habis, terlewat pula habis hari tu. Lepas tu nak kena pergi Kuala Pilah lah sebab besok pagi tu dah call time pukul 8. Takkan nak pergi besok pagi, takut tak dan kan. Pergi malam tu jugalah, by that time dah dalam pukul 12 lah. 12 lebih jugalah. 12 lebih dah lalu kat Bukit Putus tu. Tiba-tiba ke tengah-tengah memandu ni, baca-baca jugalah. Tengah memandu-mandu ni tiba-tiba besar betul lembaga. Lembaga tu macam gegasi lah. Besar tu kan. Dia suruh lalu ke kiri. Lalu ke kiri. Anti tahu jalan ke kiri tu mana ada. Anti lalu bila ke situ tu, anti tahu selalu anti terus je. Bukannya lalu kiri tu. Tapi dia panggil lalu ke kiri. Anti tengok dia pun dah takut. Bayang apa ni? Kan? Memang takut lah. Pasal apa pula dia suruh ke kiri? Nasib baik anti tak pergi ikut cakap dia. Anti tak peduli. Anti baca-baca. Lepas tu anti terus ikut nanti. Rupanya kalau anti pergi ikut kiri tu jawabnya anti innalillahi. Masya-Allah. Dah terus jatuh dekat gaung tu. Gaung. Itu yang pengalaman dekat Bukit Putus. Berhati-hatilah. Tapi sekarang ni Bukit Putus tu dah jarang orang guna. Yang masyarakat setempat situ je lah yang guna kan.